Jantung Junjie berdegup dengan kencang. Shu Fen menghulurkan tangannya, membelai wajah lelaki itu, lalu menciumnya sekali lagi. Ciuman kali ini lebih dalam dan lebih mendesak berbanding sebelumnya. Nafas mereka bersatu, menyalurkan kehangatan yang membara, diiringi bunyi aliran air sungai dari luar balkoni. Mereka berkongsi kehangatan masing-masing. Jari jemari lembut Shu Fen melukis perlahan di wajah Junjie. "Ini kali pertama awak kan?" tanyanya dengan lembut. Junjie mengangguk dengan malu-malu. "Jangan risau, kita perlahan-lahan." Suara Shu Fen menjadi lebih manis. "Tapi tak sangka ia begini hebat," bisiknya kepada Junjie dengan pandangan yang sedikit terkejut. Di bawah cahaya bulan, masa istimewa yang hanya milik mereka berdua mengalir dengan tenang. Siapa sangka malam pertama seorang lelaki bujang berusia 45 tahun akan menjadi begitu gairah. Namun, mereka belum tahu bahwa Shu Fen sebenarnya adalah istri kepada pengurus Lim Ketua Junjie di tempat kerja. Sebelum cerita bermula di pohon jasa baik anda untuk melanggan dan menekan butang suka. Ini adalah dorongan besar bagi kami, dan ia percuma sepenuhnya. Maka cerita kita bermula sekarang. Tiba di sebuah kampung pedalaman yang sunyi, Wong Junjie mengeluh panjang. Sebagai seorang ketua bahagian, berusia 45 tahun, dia telah bekerja di syarikat yang sama sejak tamat universiti. Dia tidak pernah benar-benar bercinta dan kekal bujang sehingga kini. Sejak beberapa bulan kebelakangan ini, dia dibelenggu keletihan kerja yang teruk, lantas memutuskan untuk bercuti sendirian buat kali pertama. Ini adalah percutian pertamanya dalam tempoh lebih 20 tahun bekerja. Dia memilih kampung pergunungan yang tenang ini, di mana isyarat telefon pun sekejap ada sekejap tiada. Alasannya mudah, dia mahu memulihkan tubuh dan mindanya yang letih di tempat di mana tiada siapa boleh mencarinya. Setelah meletakkan barang-barang di sebuah homestay bernama Persinggahan Jiwa, Junjie mula berjalan-jalan di sekitar kampung. Kampung yang dikelilingi gunung ganang dan sungai ini mempunyai ketenangan yang jauh berbeza daripada hiruk-pikuk bandar Kuala Lumpur. Berjalan di jalan utama kampung Junjie, menemui sebuah papan tanda ringkas bertulis Kedai Buku Desa. Cahaya hangat memancar keluar dari bangunan kayu kecil itu. Menolak pintu kafe itu, aroma biji kopi yang pekat disertai dengan alunan musik jazz lembut menyapa deria. Ia adalah ruang yang dihias elegan dengan hanya kira-kira 10 buah meja. Junjie memilih tempat duduk di tepi tingkap. Dia membuka buku yang dibawanya dan memesan secawan americano. Ini kali pertama dia merasakan kelapangan masa yang sebenar. Tiba-tiba, dia terdengar bunyi loceng pintu ditolak. Seorang wanita melangkah masuk. Pandangan Junjie terpaku sepenuhnya kepadanya. Dia adalah seorang wanita pertengahan umur yang kelihatan berusia lingkungan 40-an, memakai kardigan rajut berwarna putih krim. Garis bentuk tubuhnya yang berisi menarik perhatian Junjie. Rambut hitamnya yang panjang hingga ke pinggang beralun lembut ditiup angin dan gayanya sungguh anggun. Walaupun tidak terlalu tinggi, perkadaran badannya seimbang. Dalam 45 tahun, hidupnya Junjie tidak pernah merasakan tarikan sekuat ini terhadap seorang wanita. Sepanjang hidup membujang dia, sentiasa fokus pada kerja dan bukan cinta. Namun ketika ini, degupan jantungnya tidak dapat ditenangkan. Dia mendengar wanita itu memesan di kaunter, "Tolong berikan saya satu americano." Suaranya lembut dan hangat. Apabila wanita itu duduk di meja berhampiran Junjie, dia teragak-agak agak lama. Seumur hidupnya dia tidak pernah memulakan perbualan dengan wanita, tetapi entah mengapa kali ini keberanian muncul dalam dirinya. "Maafkan saya, awak bercuti di sini ke?" Walaupun suaranya sedikit gemetar, dia akhirnya berjaya membuka mulut. Wanita itu menoleh. Kedutan halus di hujung matanya tidak mengurangkan pesonanya, malah menambah keanggunan wanita matang. "Bukan saya dari Kuala Lumpur. Ini kampung halaman saya." Senyumannya sangat hangat. "Saya datang seorang diri, jadi rasa agak bosan juga." "Terima kasih kerana menegur saya." "Saya pun dari Kuala Lumpur. Saya datang sebab agak penat bekerja," jawab Junjie dengan sedikit kekok. "Oh, begitu rupanya. Nama saya Tan Shu Fen." "Nama saya Wong Junjie." Senyuman Shu Fen semakin lebar. Pada ketika itu, Junjie berasa dirinya sudah tertawan sepenuhnya. Di dalam kafe itu, mereka berbual dan masa berlalu tanpa disedari. Matahari di luar tingkap sudah mula terbenam. "Masa berlalu, begitu pantas kan?" kata Shu Fen sambil melihat jam tangannya dengan rasa kesal. "Ya betul,
Tak terasa masa berjalan, Jun Jie turut bersetuju. Dalam perbualan itu, mereka berdua merasakan emosi istimewa terhadap satu sama lain. Shu Fen bangun dari tempat duduknya dan berkata, "Hari ini sangat menyeronokkan. Dah lama saya tak berbual begini." Jantung Jun Jie berdegup kencang. Dia merasakan, jika dia melepaskan peluang ini sekarang, mungkin dia tidak akan berjumpa wanita itu lagi. Boleh, saya minta nombor telefon awak?" tanya Jun Jie memberanikan diri. "Harap esok dapat jumpa awak lagi." Shu Fen menjawab sambil tersenyum. "Boleh, saya pun nak berbual lebih banyak dengan awak." Mereka berhati-hati bertukar nombor telefon bimbit. "Boleh saya hubungi awak esok?" tanya Jun Jie penuh harapan. Saya akan tunggu," jawab Shu Fen dengan senyuman hangat. Keluar dari kafe mereka berjalan ke arah yang berbeza, tetapi tanpa dijanjikan, kedua-duanya menoleh ke belakang memandang satu sama lain. Malam itu Jun Jie memandang maklumat kenalan Shu Fen, memikirkan bila waktu yang sesuai untuk meneleponnya. Ini kali pertama dalam 45 tahun dia merasakan debaran cinta. Manakala Shu Fen di rumahnya, juga tidak dapat tidur memikirkan Jun Jie. Ini adalah satu perasaan hangat yang sudah lama hilang. Keesokan petangnya Jun Jie termenung lama di bilik homestay. Dia mengangkat telefon bimbitnya, kemudian meletakkannya semula mengulanginya beberapa kali. Dia tidak sangka pada usia 45 tahun, menghubungi seorang wanita boleh menjadi begitu mendebarkan. Akhirnya, dia memberanikan diri menghantar mesej kepada Shu Fen. "Hello saya, Wong Jun Jie yang jumpa di kafe semalam. Kalau awak ada masa, nak tak kita jalan-jalan, pusing kampung ini sama-sama?" Selepas menghantar mesej, Jun Jie menunggu balasan dengan gelisah. Sejam kemudian, barulah mesej Shu Fen masuk. "Boleh. Di mana kita nak jumpa?" Walaupun balasannya ringkas wajah Jun, Jie mengukir senyuman lebar. Dia menukar pakaian di hadapan cermin, menyisir rambut semula dan bersiap dengan teliti. Seumur hidupnya, dia tidak pernah berasa begini. Tengah hari itu mereka bertemu di jambatan kecil yang merentasi tengah kampung. Shu Fen memakai baju rajut merah, jambu lembut, dan seluar jeans kelihatan lebih semula, jadi berbanding semalam. Rambut panjang hitamnya beralun sedikit, ditiup angin cantik, seperti bunga di musim bunga. "Tidur nyenyak semalam?" tanya Shu Fen. Jun Jie menjawab dengan malu, "Jujurnya, sebab terlalu teruja, saya tak dapat tidur nyenyak." Shu Fen ketawa kecil dan mengangguk. "Saya pun sama." Mereka berdiri di atas jambatan, melihat air sungai yang mengalir perlahan, kemudian berjalan-jalan. Cahaya matahari petang memancar di permukaan air berkilauan. Awan berarak perlahan. Di atas gunung di kejauhan, suasana sungguh tenang dan damai. Jun Jie curi-curi memandang sisi wajah Shu Fen. Cahaya matahari jatuh lembut di hujung hidungnya, kelihatan sangat cantik. "Di KL tak ada rasa tenang macam ni kan?" kata Jun Jie berhati-hati. Wajah Shu Fen serta-merta menjadi suram. "Ya, datang sini, baru kali pertama rasa hati setenang ini." Suaranya bercampur dengan keletihan yang sukar diungkapkan. Jun Jie tidak terlepas perubahan kecil ini. Dia terfikir, adakah wanita itu menghadapi masalah? "Adakah awak ada masalah yang membebankan?" tanya Jun Jie dengan sopan. Shu Fen kelihatan agak ragu-ragu. Dia menggigit bibirnya perlahan. Seketika kemudian dia mengeluh dan berkata, "Perkahwinan saya ada sedikit masalah." Pengakuan tiba-tiba ini mengejutkan Jun Jie. Mendengar bahawa wanita itu sudah berkahwin, hatinya terasa berat. "Maaf, rasanya saya tanya soalan yang tak patut," kata Jun Jie dengan panik. Shu Fen menggelengkan kepala dan menjawab, "Tak apa, sebenarnya saya memang nak cari seseorang untuk meluahkannya." Dia memandang Jun Jie dengan pandangan yang hangat. "Tak tahu kenapa, hanya dengan bercakap dengan awak, saya rasa tenang." Mereka duduk di bangku kayu di tepi sungai. Di sekeliling bangku itu, tumbuh bunga-bunga liar yang tidak diketahui namanya. Shu Fen memandang bunga-bunga itu dan tenggelam dalam lamunan. Selepas seketika dia tiba-tiba bertanya, "Awak minum arak tak?" Soalan yang tidak disangka-sangka itu mengejutkan Jun Jie. Boleh minum sikit?" Shu Fen tersenyum dan mencadangkan, "Macam mana kalau kita minum arak beras sikit?" Dengar kata kat sini, ada kedai arak tradisional yang terkenal. Berhadapan dengan situasi di mana wanita yang mengajak minum dahulu, Jun Jie berasa agak kekok. "Perempuan ajak minum dulu." Jun Jie ketawa canggung. Shu Fen menjawab dengan senyuman pahit, "Zaman bila dah ni, mana ada banyak pantang larang. Lagipun saya ni isteri orang." Kata-katanya ada nada menyindir diri sendiri.
Jujurnya, saya tak pernah minum dengan gembira bersama suami saya. Suara Shu Fen menjadi sedikit sayu. Setiap kali dia mabuk, dia cuma tahu lepaskan kemarahannya pada saya. Jun Jie dapat mengagak betapa hambar dan membosankan kehidupan rumah tangga wanita itu. Dia berasa simpati dan pada masa yang sama ingin memberikan sedikit keselesaan kepadanya. Kalau begitu hari ini kita minum sepuas-puasnya. Dengan gembira, kata Jun Jie dengan hangat. Wajah Shu Fen mengukir senyuman. Boleh. Rasa macam sesi minum yang menyeronokkan selepas sekian lama. Dia memandang Jun Jie dan berkata dengan penuh makna, bila bersama awak, rasa macam arak pun akan jadi manis. Ayat itu membuatkan jantung Jun Jie berdegup kencang sekali lagi. Shu Fen bangun dari bangku dan menghulurkan tangan. Jom kita pergi. Jun Jie memegang tangannya dan berdiri. Saat tangan mereka bersentuhan, seolah-olah ada arus elektrik yang mengalir. Tangan Shu Fen lembut dan hangat. Tak sabar, tunggu malam ni. Shu Fen memandang Jun Jie dan tersenyum lembut. Matanya penuh dengan jangkaan yang aneh. Petang Sabtu, setelah minum sedikit arak beras dan merasa sedikit mabuk, mereka datang bersiar-siar di tepi sungai. Ini adalah kesinambungan semula, jadi selepas makan tengah hari bersama. Shu Fen secara semula jadi memaut lengan Jun Jie. Sentuhan kulitnya yang lembut terasa melalui lengan baju. Ini kali pertama dalam 45 tahun, Jun Jie merasakan suhu badan seorang wanita. Bau minyak wangi lembut dari tubuh Shu Fen melayang bersama angin sepoi-sepoi. Ia adalah aroma yang manis dan elegan. Suami saya dah lama tak anggap saya sebagai seorang wanita, kata Shu Fen sambil memandang air sungai. Dia cuma anggap saya macam mesin buat kerja rumah. Suaranya mendedahkan kesepian yang mendalam. Laluan tepi sungai itu dipagari, pohon-pohon dedalu, pemandangannya indah. Cahaya matahari petang menembusi celahan daun, menyinari mereka berdua dengan lembut. Kalaulah 20 tahun dulu, saya jumpa lelaki macam awak. Shu Fen menoleh memandang Jun Jie dan berkata perlahan. Pandangannya mengandungi kekesalan yang mendalam, juga mendedahkan keinginan terhadap masa kini. Jantung Jun Jie berdegup lebih laju. Saya pun kali pertama rasa macam ni, dia mengaku jujur. Selama 45 tahun saya tak pernah berbual dengan wanita macam ni. Shu Fen menoleh memandang Jun Jie dan tersenyum. Awak ni betul-betul polos ya. Sekarang ni jarang ada lelaki macam ni. Matanya mempunyai daya tarikan yang aneh. Mereka duduk di bangku di tepi sungai. Bangku itu terletak di selekoh sungai, membolehkan pemandangan sekeliling dilihat dengan jelas. Jarak antara mereka semakin rapat. Bau minyak wangi Shu Fen menjadi semakin kuat. Macam mana kalau lelaki terlalu pemalu? Shu Fen bergurau sambil ketawa. Tangannya menyentuh lembut belakang tangan Jun Jie. Ia adalah sentuhan yang lembut dan hangat. Seorang diri di homestay mesti sunyi kan? Dia memandang mata Jun Jie dan berkata perlahan. Suara Shu Fen mengandungi godaan yang aneh. Pada ketika itu, Jun Jie tidak dapat lagi menahan dirinya. Dia dengan berhati-hati memegang wajah Shu Fen dan menciumnya. Shu Fen memejamkan mata menerima ciuman itu. Sentuhan bibir yang lembut dan hangat itu membuatkan seluruh tubuh Jun Jie meremang. Ini adalah ciuman pertama dalam 45 tahun hidupnya. Selepas bercium, mereka saling menatap dengan pandangan membara. Hanya bunyi aliran sungai yang mengisi kesunyian antara mereka. Shu Fen menggenggam erat tangan Jun Jie. Malam ni mungkin saya akan rasa sunyi sangat, katanya dengan kiasan yang jelas. Jantung Jun Jie mula berdegup kencang. Malam Sabtu ketika Jun Jie sedang minum wain merah sendirian di homestay, terdengar bunyi ketukan pintu. Dia melihat jam sudah pukul 9 malam lebih. Dia sedang memegang wain merah yang disediakan khas oleh pemilik homestay, menghirup sedikit demi sedikit sambil memandang pemandangan luar tingkap. Membuka pintu yang berdiri di muka pintu, rupa-rupanya Shu Fen. Dia telah menukar pakaian siangnya, kini memakai gaun labuh yang lembut, kelihatan lebih cantik di bawah cahaya bulan. Saya duduk seorang diri rasa sunyi, jadi saya datang sini. Suaranya ada sedikit getaran. Jun Jie membuka pintu sepenuhnya membenarkan Shu Fen masuk. Hiasan dalaman homestay itu sangat selesa. Di bawah lampu hangat alunan muzik lembut kedengaran. Nak minum wain merah sikit? Tanya Jun Jie berhati-hati. Boleh, jawab Shu Fen sambil tersenyum. Mereka berjalan ke balkoni homestay. Dari balkoni bunyi aliran sungai kedengaran jelas. Cahaya bulan mewarnai permukaan air menjadi perak.
Mereka duduk berhadapan berkongsi wain merah. Di udara mengalir suasana ketegangan yang aneh. Cahaya bulan menyinari wajah Shu Fen dengan lembut, menampakkan garis wajahnya dengan lebih jelas. "Awak cantik sangat," kata Junjie perlahan. "Ini kali pertama saya cakap macam ni." Shu Fen memandang Junjie dan tersenyum. "Suami saya langsung tak berminat dengan tubuh saya." Dia mengangkat gelas wain menghirup sedikit dan berkata, "Awak pula macam mana?" Berhadapan dengan soalan, terus Shu Fen Junjie agak kelam kabut. Melihat reaksi polosnya Shu Fen mendekatinya secara proaktif. Dia bangun dari kerusi dan berjalan ke sisi Junjie. Aroma tubuhnya menjadi semakin kuat. "Malam ni saya tak nak fikir pasal suami saya." Dia memegang tangan Junjie dan berkata perlahan, "Saya cuma nak fikirkan awak." Jantung Junjie berdegup kencang. Shu Fen menghulurkan tangan membelai wajahnya, lalu menciumnya sekali lagi. Ciuman kali ini lebih dalam dan lebih mendesak. Nafas mereka bersatu menyalurkan kehangatan yang membara, diiringi bunyi air sungai dari luar balkoni. Mereka berkongsi kehangatan masing-masing. Jari jemari lembut Shu Fen melukis perlahan di wajah Junjie. "Ini kali pertama awak kan?" tanyanya dengan lembut. Junjie mengangguk dengan malu-malu. "Jangan risau, kita perlahan-lahan." Suara Shu Fen menjadi lebih manis. "Tapi tak sangka ia begini hebat," bisiknya kepada Junjie dengan pandangan yang sedikit terkejut. Di bawah cahaya bulan, bayang-bayang mereka bersatu. Sehingga kabus pagi naik dari lembah, barulah mereka menamatkan penerokaan terhadap satu sama lain. Bagi Junjie ini adalah pengalaman pertama dalam hidupnya. Bagi Shu Fen pula, ia adalah kehangatan sebenar yang sudah lama dirindui. Pagi Ahad Shu Fen dan Junjie berjalan-jalan di setiap sudut kampung seperti sepasang kekasih. Selepas menghabiskan malam bersama wujud keintiman istimewa antara mereka. Makan sarapan bersama di restoran homestay, awal pagi itu mereka kelihatan begitu semula jadi. Pemilik homestay melihat Shu Fen mencedok lauk ke pinggan Junjie dan berkata sambil tersenyum, "Hubungan suami istri kamu berdua memang baik ya?" Mereka berdua ketawa kekok dan saling berpandangan. Mereka makan sarapan di pasar kecil, berjalan di laluan pejalan kaki, sambil berbual. Penduduk kampung menyangka mereka suami istri dan menyapa dengan ramah. "Datang dari KL ke tempat ni best, kan?" "Ya, betul-betul, tenang," jawab Junjie sambil secara semula jadi memegang tangan Shu Fen. "Saya tak pernah rasa gembira macam ni," kata Shu Fen sambil memeluk lengan Junjie. Suaranya penuh dengan kegembiraan yang tulus. Di jalan kecil menuju ke bukit belakang kampung, mereka berehat sebentar. Pemandangan kampung dari separuh bukit sangat indah. "Kalaulah boleh tinggal di sini, teruskan bagus," gumam Shu Fen. "Saya pun fikir macam tu," kata Junjie sambil merangkul bahunya. Tiba-tiba telefon bimbit Shu Fen berbunyi. Di skrin terpapar perkataan suami. Wajah Shu Fen serta-merta berubah suram. Ekspresi bahagia tadi terus membeku. "Hello." Shu Fen menjawab telefon suaranya tiba-tiba menjadi sangat perlahan. Ya saya tahu. Minta maaf." Mendengar suara kecut perut wanita itu, hati Junjie turut terasa pedih. Dari hujung talian kedengaran suara lelaki yang kasar sedang memarahi Shu Fen. "Kenapa tak jawab telefon kau merayau kat mana, ha?" Semakin lama panggilan berlangsung, wajah Shu Fen semakin keruh. Tangannya sedikit menggeletar. "Kau nak duduk kat rumah mak kau sampai bila baliklah? Sekarang?" Suara suami di hujung talian sangat kasar. Mak kata harap saya boleh tinggal beberapa hari lagi," jawab Shu Fen berhati-hati. "Mak, apa benda? Kerja rumah siapa nak buat?" "Cepat balik sini." Kedengaran jeritan di hujung talian. Wajah Shu Fen semakin pucat. "Baik, esok pagi saya balik." "Esok pagi hari ini juga kena balik." Suara suaminya menjadi semakin garang. "Tapi bas terakhir dah jalan." Shu Fen berkata seolah-olah merayu. "Jangan banyak alasan, naik teksi pun kena balik juga." Selepas mematikan telefon, Shu Fen mengeluh berat. "Sebenarnya saya patut balik semalam lagi. Cuma saya sengaja melengah-lengahkan masa dia memandang Junjie dan mengaku jujur. Sebab saya nak luangkan masa lebih lama dengan awak." Suara Shu Fen bercampur rasa bersalah dan kesal. "Macam mana dia boleh cakap macam tu pada awak?" kata Junjie dengan marah. "Dah biasa. Dah 20 tahun saya dengar ayat-ayat ni. Setiap hari." Suara Shu Fen mendedahkan rasa pasrah. "Mak saya pun kena ikut telunjuk dia. Saya pun rasa bersalah pada mak." Dia menundukkan kepala. Sepanjang petang itu, mereka berjalan dalam diam di tepi sungai.
Realiti mula meresap masuk sedikit demi sedikit. Mereka tahu, masa manis umpama mimpi itu bakal berakhir. Petang Ahad di stesen bas kampung, mereka terpaksa berpisah. Bas ekspres untuk pulang ke Kuala Lumpur bakal tiba. Mereka duduk di bangku stesen dengan wajah yang berat. "Boleh kita jumpa lagi tak?" tanya Junjie berhati-hati. Suaranya penuh dengan keinginan. "Walaupun kena sorok dari suami saya tetap nak jumpa awak." Shu Fen menggenggam erat tangan Junjie. "Saya rasa saya tak boleh hidup tanpa awak." Matanya bergenang air mata. Mereka menggenggam tangan satu sama lain, berjanji untuk bertemu lagi. "Kita jumpa senyap-senyap di KL nanti," bisik Shu Fen. "Saya akan hubungi awak dulu," janji Junjie sambil menggenggam tangannya. Bunyi bas memasuki stesen kedengaran. Lampu depan bas dari jauh semakin mendekat. "Junjie!" Shu Fen memanggil namanya mengharapkan satu pelukan terakhir. Mereka berpelukan erat. Aroma Shu Fen terpahat dalam ingatan Junjie. "Saya tak pernah rasa macam ni. Terima kasih," bisik wanita itu di telinga Junjie. "Saya pun. Seumur hidup saya takkan lupa," jawab Junjie dengan suara bergetar. Mereka menaiki bas yang berlainan. Di sebalik tingkap bas, mereka saling merenung dengan mata yang berat untuk melepaskan. Apabila bas bergerak, mereka memandang bayang masing-masing yang semakin menjauh sehingga tidak kelihatan lagi. Malam itu, fikiran Junjie penuh dengan bayangan Shu Fen. Dia tidak tidur semalaman. Pagi Isnin tamat cuti dan kembali ke pejabat Junjie, berasa sangat gembira kerana teringatkan Shu Fen. Rakan sekerja di pejabat terkejut melihat wajah cerianya. "Nampak macam cuti awak seronok ya? Nampak lain betul." "Cuma rehat sekejap je, mood pun jadi lebih baik," jawab Junjie sambil tersenyum. Hakikatnya selepas pulang dari bercuti Junjie dan Shu Fen sudah beberapa kali mengadakan temu janji yang hangat. Pertemuan pertama di sebuah kafe yang sunyi. Dari saat melihat satu sama lain, pandangan mata mereka sudah berubah. Tangan Shu Fen yang gemetar dan degupan jantung Junjie menjelaskan segalanya. Pertemuan kedua, mereka bersiar-siar di sebuah taman terpencil, mengesahkan rindu masing-masing. Setiap kali Shu Fen bersandar di lengan Junjie, mereka teringatkan malam di kampung itu. Mulai pertemuan ketiga, mereka meluangkan masa di tempat yang lebih tersembunyi. Di bilik hotel kecil, mereka melepaskan keinginan terhadap satu sama lain dengan erat. Shu Fen merasakan kegairahan pada Junjie yang tidak pernah dirasai bersama suaminya. Manakala Junjie pula tenggelam sepenuhnya dalam cinta pertamanya sepanjang 45 tahun hidupnya. Setiap kali bertemu hubungan mereka menjadi lebih dalam dan mendesak. Namun pada masa yang sama, rasa tidak selamat semakin kuat. Shu Fen sentiasa melihat jam tangan bimbang suaminya akan curiga. Walaupun begitu, mereka sudah sampai ke tahap tidak boleh hidup sehari pun tanpa satu sama lain. Bau minyak wangi Shu Fen, kehangatan tubuh Junjie, serta suara memanggil satu sama lain adalah detik paling berharga bagi mereka. Kerana ia adalah cinta terlarang, apinya membara lebih marak. Kerana ia bahaya, ia menjadi lebih didambakan. Begitulah selepas 2 minggu yang manis, lagi bahaya berlalu suatu hari, pengurus Lim memanggil Junjie. Pengurus Lim adalah seorang senior syarikat, berusia 55 tahun, yang terkenal dengan gaya kepimpinan yang keras. "Hari ini lepas kerja, nak tak datang rumah, saya minum sikit." Pengurus Lim tersenyum berkata, "Isteri saya pandai masak, bolehlah awak rasa. Awak pun tak pernah jumpa isteri saya lagi kan?" Junjie bersetuju tanpa berfikir panjang. "Sekalian bagi awak tengok isteri saya tu. Jenis perempuan macam mana?" tambah pengurus Lim. Bagi Junjie, cadangan pengurus Lim itu diterima dengan hati terbuka. Selepas waktu kerja, dia mengikut pengurus Lim balik ke rumahnya. Ia adalah sebuah rumah bersaiz sederhana di kawasan perumahan. Semasa naik lift, pengurus Lim berkata, "Isteri saya ni pendiam sikit, kawan pun tak ada." "Oh, ya ke?" jawab Junjie bersahaja. Sampai di depan pintu, selepas menekan loceng kedengaran, bunyi tapak kaki dari dalam. Saat pintu dibuka, Junjie tergamam tidak terkata. Yang berdiri di muka pintu rupa-rupanya Shu Fen. "Macam mana boleh?" Kedua-duanya berbisik serentak. Wajah Shu Fen serta-merta menjadi pucat lesi. Junjie juga kaku seketika. "Ini isteri saya," Shu Fen, pengurus Lim, memperkenalkan seolah-olah tiada apa-apa berlaku. Lepas balik dari kampung, nampak makin gemuk sikit. Pada ketika itu, Junjie dan Shu Fen hanya mampu berpura-pura tidak mengenali satu sama lain. "Selamat datang," sapa Shu Fen dengan kekok suaranya sedikit bergetar.
Selamat sejahtera saya, Wong Junjie, jawab Junjie, cuba berlagak sehabis semula. Jadi namun hati kedua-duanya sudah berkecamuk. Selepas duduk di ruang tamu perangai sebenar, pengurus Lim mula terserlah. Oi, Shufen bawa bir ke sini. Pengurus Lim bercakap dengan nada memerintah kepada isterinya. Lauk pun cepat sikit, hidangkan, melihat dia melayan Shufen seperti orang gaji hati Junjie sakit. Semasa Shufen ke dapur menyediakan hidangan, pengurus Lim berkata, bini aku ni otak lembab sikit. Suruh buat apa pun terhegeh-hegeh. Junjie tidak terkata apa-apa. Apabila Shufen membawa bir dan lauk, pengurus Lim mengherdik lagi. Mana kimchinya acar ingatan kau ni? Memang teruklah. Melihat bahu Shufen yang kecut ketakutan, Junjie tidak sanggup melihatnya. Sepanjang malam, pengurus Lim merendah-rendahkan dan menghina isterinya sendiri. Ini tak tahu, itu tak boleh. Memang tak guna. Setiap kali Shufen ingin bercakap, pengurus Lim akan memotongnya. Kami tengah bincang hal kerja kau, jangan menyampuk. Setiap kali mata Junjie bertentang dengan Shufen, hatinya bagai dihiris sembilu. Pandangan mata wanita itu penuh dengan kesedihan yang mendalam dan kepasrahan. Sehingga pukul 10 malam, lebih barulah Junjie dapat pulang. Malam itu Junjie tidak dapat tidur. Berhadapan dengan realiti bahawa wanita itu adalah isteri bosnya, dia jatuh ke dalam kancah putus asa. Selepas jamuan tamat dan Junjie pergi rumah pengurus Lim, diselubungi kesunyian yang berat. Shufen sedang membasuh pinggan, manakala pengurus Lim terus minum bir di sofa. Wajahnya merah padam kerana alkohol. Pengurus Lim menghempas punggung di sofa dan meneguk bir dengan rakus. Kenapa kau diam sangat hari ini? Dia merenung Shufen tajam. Buat aku malu depan staf bawahan aku. Shufen menjawab sambil membasuh pinggan. Habis tu abang nak saya buat apa? Suaranya penuh kepenatan. Wajah pengurus Lim semakin merah. Bini orang lain pandai jaga muka suami kau, cuma tahu malukan aku. Suaranya menjadi kasar. Bila masa saya malukan abang, balas Shufen. Matanya mengumpul kepenatan selama 20 tahun. Cara cakap kau itulah. Timpik pengurus Lim. Anak pun tak mampu beranak ada hati nak belagak. Ayat itu membuatkan wajah Shufen menjadi pucat lesi. Bukankah doktor cakap saya tak ada masalah? Katanya dengan suara bergetar. Pengurus Lim bangun dan menghampiri Shufen. Mula dah. Kau nak cakap masalah tu ada pada aku ke? Suaranya semakin kasar. Kenapa abang tak pergi buat pemeriksaan? Shufen berundur setapak ke belakang. Diam. Perempuan keturunan kau memang macam ni. Pengurus Lim terus menghamburkan kata-kata kesat. Mak kau macam tu, kau pun sama. Wajahnya herot kerana marah. Takkan selama 20 tahun ni, saya cuma kena dengar benda ni je. Air mata Shufen mula gugur. Kalau tak nak dengar, berambuslah. Siapa nak perempuan macam kau? Pengurus Lim menjerit lebih kuat. Tak sedar diri siapa yang tanggung makan pakai kau. Shufen berjalan masuk ke bilik tanpa berkata apa-apa dan menutup pintu. Malam itu Shufen tidak dapat tidur. Kenangan indah bersama Junjie kini terasa lebih berharga. Namun dia juga faham bahawa semua itu sudah mustahil. Shufen membenamkan wajahnya di bantal menangis tanpa suara. Di sisi lain, Junjie juga terseksa antara rasa bersalah terhadap ketuanya dan rindu terhadap Shufen. Jawatan di syarikat dan rasa tanggungjawab moral membuatkan dia dalam dilema. Akhirnya, dia memutuskan untuk melepaskan hubungannya dengan Shufen. Beberapa hari kemudian, Junjie menghantar satu mesej terakhir kepada Shufen. Maafkan saya tak boleh hubungi awak lagi. Menerima mesej itu, Shufen jatuh ke dalam lembah putus asa yang lebih dalam. Yang tinggal baginya hanyalah realiti yang dingin. Setahun telah berlalu. Junjie kembali semula ke kampung tersebut. Sepanjang tempoh itu, dia berusaha melupakan Shufen, namun rindunya tidak pernah pudar. Junjie yang kini berusia 46 tahun masih bujang. Walaupun dinaikkan pangkat menjadi penolong pengurus di syarikat, ada satu sudut di hatinya yang kosong. Hubungannya dengan pengurus Lim kekal sebagai hubungan profesional biasa. Tetapi selepas mengetahui sikap lelaki itu terhadap isterinya rasa hormat, Junjie terhadap ketuanya itu sudah lama hilang. Melangkah masuk ke kedai buku desa, itu dia duduk di kerusi, tepi tingkap yang sama seperti setahun lalu. Kafe itu hampir tiada perubahan. Muzik jazz yang sama, aroma kopi yang sama, dia membuka buku dan duduk sebentar, otaknya ligat memutarkan kembali kenangan waktu itu. Saat pertemuan pertama dengan Shufen, perbualan yang dikongsi dan malam yang manis itu. Tiba-tiba pintu kafe terbuka. Apa yang sukar dipercayai, yang melangkah masuk adalah Shufen.
Walaupun dia kelihatan lebih kurus berbanding setahun lalu, dia kelihatan lebih cantik daripada bila-bila masa. Paling penting, di wajahnya terukir kebebasan dan keceriaan yang tiada setahun lalu. Ia adalah perasaan pembebasan daripada sangkar yang membelenggu bertahun-tahun lamanya terpancar dari seluruh tubuhnya. Shu Fen juga menyedari kehadiran Junjie. Dia menghentikan langkah. Matanya membulat seketika, kemudian perlahan-lahan wajahnya mengukir senyuman. "Ini betul-betul satu kebetulan yang ajaib kan?" kata Shu Fen sambil memandang Junjie. Senyuman itu mengandungi kesakitan yang ditanggung selama setahun serta ketenangan yang akhirnya ditemui. "Ya, betul-betul hebat." Junjie berdiri dan menjawab dengan suara bergetar. Hatinya kembali berdegup, kencang seperti hari itu setahun yang lalu. Shu Fen berjalan perlahan dan duduk di hadapannya. Mereka saling berpandangan dalam diam buat seketika. Perubahan yang berlaku dalam tempoh setahun, itu boleh dibaca dari mata masing-masing. "Saya dah bercerai 3 bulan lepas," kata Shu Fen dengan tenang tetapi jelas. Berat kata-kata itu, serta-merta memenuhi ruang udara. "Saya tak nak lagi duduk di sisi dia. Saya rasa saya akan musnah sepenuhnya kalau teruskan." Suaranya tiada lagi keraguan. Hati Junjie diserbu pelbagai perasaan. Gembira lega dan rasa kasihan atas penderitaan wanita itu datang serentak. Junjie berdehem sedikit. "Sepanjang setahun ni setiap hari saya fikirkan awak. Dan juga, saya betul-betul minta maaf." Dia menundukkan kepala. "Tiba-tiba putuskan hubungan. Tiada satu hari pun saya tak menyesal." Suara Junjie penuh dengan penyesalan yang tulus. "Lepas tahu, awak isteri pengurus Lim, saya betul-betul takut." Mendengar pengakuan jujur itu, mata Shu Fen menjadi merah. "Saya pun," suaranya bergetar. "Mula-mula saya betul-betul tak faham. Kenapa awak tiba-tiba tak hubungi saya?" Shu Fen memejamkan mata berhenti seketika sebelum menyambung. "Tapi kemudian, baru saya faham, awak mesti sangat menderita masa tu." Tangan Shu Fen di atas meja sedikit menggeletar. "Awaklah yang buat saya sedar betapa berharganya kenangan masa itu. Awak juga yang tunjukkan kemungkinan kehidupan lain untuk saya. Sebab fikiran-fikiran itulah saya dapat kumpul keberanian." "Jadi, awak sekarang tinggal seorang diri?" tanya Junjie berhati-hati. Walaupun cuma pangsapuri studio kecil, saya betul-betul bahagia," jawab Shu Fen dengan senyuman lebar. "Ini kali pertama dalam 45 tahun hidup saya benar-benar hidup untuk diri sendiri." Mereka secara semula jadi berjalan menuju ke homestay setahun yang lalu. Kali ini tiada apa lagi yang perlu disembunyikan atau ditakuti. Pemilik homestay mengecam mereka dan menyambut dengan ramah. Pasangan suami isteri yang datang tahun lepas kan datang bercuti lagi. "Ya, kami datang lagi," jawab Junjie sambil memegang tangan Shu Fen. Dalam hatinya berkata, kali ini mungkin mereka benar-benar boleh menjadi suami isteri. Minum wain merah di balkoni Shu Fen. Berkata, "Semuanya sebab awak baru saya tahu apa itu cinta sebenar." Suaranya penuh dengan rasa terima kasih. "Saya pun sebab awak baru jumpa, sebab untuk teruskan hidup." Junjie menggenggam erat tangan wanita itu. "Sekarang kita betul-betul boleh mula semula." Di bawah cahaya bulan, mereka bercium dengan penuh perasaan sekali lagi. Ciuman kali ini tiada rasa bersalah, tiada kerisauan. Ia adalah ciuman yang sepenuhnya milik mereka berdua, sehingga hampir subuh mereka berbual tentang masa depan. "Kita boleh bersama terus lepas ni kan?" tanya Junjie penuh harapan. "Mestilah. Mulai sekarang kita akan hidup bahagia yang sebenar," kata Shu Fen dengan suara penuh keyakinan. "Saya dah tertekan selama 20 tahun, awak hidup sendirian selama 45 tahun. Tapi mulai hari ini, yang menanti kita adalah masa-masa bahagia. Dan saya sangat pasti." Junjie memandangnya dan berkata, "Asalkan bersama awak segalanya sempurna." "Saya pun." "Sekarang barulah kita nak mulakan cinta yang sebenar," jawab Shu Fen sambil tersenyum. Mereka saling berpandangan dan ketawa, kemudian berpelukan erat. Mereka sedar bahawa cinta sejati, walaupun datang lambat, tidak pernah dikira terlambat. Hanya dalam saling menghormati dan memulihkan satu sama lain, cinta baru benar-benar sempurna. Kisah cinta baharu, mereka baru sahaja bermula. Bukan lagi dua individu yang kesepian mereka memutuskan untuk memimpin tangan masing-masing menuju kebahagiaan yang sebenar. Video hari ini sampai di sini sahaja. Jika ada yang sudi mendengar sampai habis di Pohon Jasa, baik anda untuk meninggalkan komen,
Sudah dengar habis. Ini adalah dorongan yang amat besar bagi kami.